Selamat Hari Raya, Hari yang Sukaria. Amira, dari dapur lagi mak dengar Amira menyanyi. Kenapa nampak gembira sangat? Betul tu. Macam baru menang pertandingan menyanyi. Of course lah Amira gembira. Mami tengok ni. Wah, banyak ayah dia ayah Amira. Kalau ayah kira, boleh beli ayam goreng 1 lori. Wow. Kalau begitu, Amira nak beli 2 lori. Kalau Amira beli semua benda tu, duit Amira akan habis. Tak apa ayah. Nanti raya tahun depan Amira dapat lagi lah. Kalau begitu, sampai bila Amira nak belajar menyimpan? Menyimpan? Menyimpan kat mana Mama? Hey! Selamat Hari Raya! Anak-anak dapat banyak dirayakan! Betul. Kak, kami dapat banyak duit. Tapi, kau tak apa-apa dengan duit tu. Saya tahu. Jadikan duit raya sebagai permulaan simpanan dengan SSPN. Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Simpan hari ini untuk pendidikan yang lebih cerah. Ayah, iklan tu macam cakap dengan Amira je lah. Televisyen pun tak Amira suka habiskan duit. Belanja sedikit boleh, tapi simpanlah juga untuk masa depan. Baiklah, Amira akan simpan duit Amira dalam SSPN. Itulah anak yang bijak. Tetapi, Amira tetap nak beli ayam goreng. Tu ayah sokong. Duit raya bukan sekadar kegembiraan hari ini, tetapi juga boleh menjadi simpanan untuk masa depan. SSPN, simpan hari ini menjamin pendidikan masa depan. Terbanglah tinggi